Sebenarnya kan aku dah lama dah mengidam windbreaker daripada Hypergear ni. Hypergear ke sebut dia? Hayalah Hypergear. Hypergear samalah. Ini adalah windbreaker yang cantik, comel je. Aku memang nak standby windbreaker ni dekat motor aku. Okay, kita tanggal dulu dia punya tagging semua ni sebab tak perlukan pun. Dan jom kita unbox. Ni baru sampai kat rumah aku tu sebab tu aku nak show off kat korang lah. Dia ada dua warna, hitam dan juga biru. Aku pilih warna biru sebab warna biru dia lebih nampak menyerlah lagi bila bawa motor. Yang aku ni saiz paling kecil, saiz M. Sebab badan aku kecil je. So, let's try. Lama. Cantik kan? So, kalau bawa motor pakai windbreaker ni, sangat cantik, babe. Sekejap lagi aku nak basuh windbreaker ni dan aku akan terus letak dekat motor aku untuk aku guna bila aku bawa motor. Cantiknya. Okey, poket kiri kanan. Dekat bahagian tangan ni dia ada strap ni. Jadi kalau korang bawa motor dan pakai glove, memang air hujan agak susah nak masuk lah. Tapi kalau hujan lebat, tak disarankan pakai windbreaker ni. Kena pakai baju hujan. Untuk hujan renyai boleh lah, tak ada masalah. Dia taklah waterproof tapi dia water resistant. Air tak menyerap masuk, air akan mengalir turun ke bawah. Cuma dia akan masuk melalui celah-celah zip dia dan juga celah jahitan kalau redah hujan yang lebat. Okey. Cantik, serius. Ada hoodie juga kat belakang ni. Lepas tu dekat dalam pun dia ada poket juga. Ni, poket dekat luar macam biasa, 1, 2. Poket kat dalam pun ada juga. Ini compartment ni boleh letakkan phone ke, dompet ke, kunci motor ke. Kalau sesiapa yang pakai keyless punya motor kan. Mantap. Cantik, babe. Serius. Bukan takat nak bawa motor ni tau. Kalau kau nak pergi surau subuh-subuh ke, sejuk-sejuk kan, pakai je windbreaker daripada Hypergear ni. Cantik. Boleh pilih saiz apa yang kau nak pakai. Terus check out satu. Beg dia pun dia bagi juga tau.